Korang tahu tak, dekat ban pecah ni pun ada ikan cecaru. Cara yang paling senang kita nak tangkap ikan cecaru ni, kita menggunakan teknik casting Apollo. Kalau korang nak tahu macam mana saya tangkap ikan ni, tengok video ni sampai habis. Sebenarnya tak susah pun teknik casting Apollo ni. Dia macam lebih kurang kita main teknik jigging. Lepas kita casting Apollo ni jauh-jauh, kita cuma gunakan teknik ketuk-ketuk dasar. Korang bajet je Apollo tu jatuh ke dasar dan cepat-cepat kayuh. Lepas tu jatuhkan balik. Lepas tu kayuhkan balik. Macam tu lah. Sampailah korang rasa ada strike. Casting Apollo ni dia bergantung kepada lokasi kita cast kita punya Apollo tu juga. Ikan cecaru ni dia jenis jalan dalam kumpulan. Kalau nasib kita baik, Apollo kita jatuh dekat dia punya kumpulan, memang akan penuh kita punya Apollo. Empat. Kalau korang nak guna Apollo untuk casting, saya nasihatkan dekat Apollo tu korang jangan pula letak udang kopek dekat mata kail Apollo tu. Biar saja kail kosong dengan umpan Apollo tu sendiri. Kalau ada isi udang dekat mata kail tu, nanti akan buatkan action Apollo tu jadi tak cantik dan tak natural. Dia nampak macam tak macam hidupan dalam air laut tu. Korang memang kena cuba teknik casting Apollo dekat ban pecah ni. Semoga sifu-sifu semua tak kumpau. Cuba komen sikit, korang dapat apa guna Apollo dekat ban pecah? Oh, tu caru. Buat caru banyak. Oh, ada. Caru. Ada terlebak. Oh, naik. Allah.